Okay. So Fauzi dia makan laksa Sarawak. So kita tengok dia review. Okay, macam mana? Review. Rasa dia sedap. Apa dia punya paste dia? New experience. Rasa apa paste dia? Udang. Ya. Rasa macam Ada santan lah, rasa santan. dia lemak. So sekarang ni kita ada kat mana? Dekat Wireless Walk Mary Sarawak. So kita ada jumpa satu kedai apa ni? Mimi Kitchen, originally Mary Chinese Muslim food. So hari ni kita nak cuba So apa menu yang ada? So kat sini So sekarang ni kita ada kat mana? Dekat Wireless Walk Mary Sarawak. So kita ada jumpa satu kedai apa ni? Mimi Kitchen, originally Mary Chinese Muslim food. So hari ni kita nak cuba So apa menu yang ada? So kat sini kita ada goreng-goreng. Okay. Lepas tu kita ada bolok. Instant noodle. Nasi Indonesian food pun lalapan. ada. Nasi lalapan. Okay, harga dia pun menarik juga. Malam Pula ada 20. malam. Ada berapa semalam. Ya, ada nasi ayam ada. Nasi Sarawak ada. Okay, so kita ada add-on untuk Sarawak. Ni Ni air lah. Air dia biasalah. Ni bakso. Bakso pun ada. Bakso tulang special. Dia betul-betul dekat depan Imperial lah ni. Imperial Mall Permaisuri. Permaisuri Imperial City Mall dekat kawasan Miri ni kita jumpa satu kawan ni dia macam dan pilihan makanan. So kita makan kat sini lah. So, dia banyak lah. Dan kita nak macam ni kita just makan ini yang kalau dia nak Permaisuri Imperial City Mall. So hadapan ni memang banyak food court. Okay. So Fauzi dia makan laksa Sarawak. So kita tengok dia review. Okay, macam mana? Review. Rasa dia sedap. Apa dia punya paste dia? New experience. Rasa apa paste dia? Udang. Ya. Rasa macam Ada santan lah, rasa santan. dia lemak-lemak. Dia macam dia ada macam mi kari ke bukan? Bukan. Bukan. Sebab rempahnya memang special. Okay. Okay. So ni adalah laksa Sarawak lah. So kalau korang datang ke Sarawak especially korang kena try lah. Kena try laksa Sarawak lah. Sebab ni antara kita boleh katakan menu signature dekat kawasan Sarawak ni lah. So rugilah kalau datang Sarawak tapi tak makan. So dia sebenarnya ada sambal kan. Dia makan sebenarnya makan dengan sambal kan. Ini sambal dia. Dia makan dengan sambal. Makan dengan sambal baru dia ada kick dia. Sebab kalau different dengan laksa dekat Semenanjung ke, laksa Penang ke, laksa Johor ke, dia lain kan. So ni adalah signature untuk laksa Sarawak. So kita malam ni just ringan-ringan je. Ringan pun kita nak berkuah kita nak sup-sup. So kita just order ni sup daging je lah. Sup daging kosong je. Just untuk kita relax, macam nak bagi tekak rasa sedap sikit kan. So kita order sup kosong je. Sup kosong dekat kedai ni lah. So jom kita try kita try makan sup daging kita ni. Okay. So ni adalah panas-panas ni guys. Sup daging Kita malam ni just nak hiruk sup je, makan sup je kat sini.
Dia sup dia rasa flavor lah. And then dia ada rasa lada. Lada sula. Sebab dekat Sarawak ni actually, sebab dia adalah pengeluar lada kan. So signature ni memang dia akan letak lada lah. So sup dia ni pun kita boleh berasa lah. So malam-malam macam ni, kita minum sup, dia macam relaxing sikit lah. Kan dia tenang kan. Okay, not bad. So kalau kau nak try, kau boleh. Kedai dia ni senang je. Betul depan dengan mall. Betul depan dengan mall Permaisuri ni. Dia banyak food court sebenarnya. Dia kau boleh pilih banyak food court sebenarnya. Tapi kita pilih gerai dia ni nombor 9. Dia sebelah dengan kedai gunting rambut ni. Okay. So terima kasih kepada semua yang menonton. Kalau kau nak try, dia betul tepi jalan je. Dia betul tepi jalan je. And then kalau kau nak try, kau boleh try lah. Kedai nombor 9 ni. So dia banyak gerai sebenarnya. Right, so terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. So jumpa kita di video yang akan datang. Okay, bye-bye guys. So